perasaan awak bila awak dapat tahu ustaz akan bersara dan kenapa? Saya rasa sedih sebab selama ni kalau apa-apa, kita orang akan cari Ustaz Duan yang dulu. So kalau dia bersara, kita nak reportkan siapa. So sedih lah. Saya rasa terkejut dan sedih sebab saya dah lama sini selalu tengok ustaz. Ustaz pun banyak bantu kita orang. Awak rasa ustaz ni karakter yang macam mana? Bagi saya, ustaz ni adalah seorang yang penyayang dan gurau-gurau tu memang biasalah bagi dia. Jadi nak terasa pun itulah cara dia bergurau dengan kita orang. Ustaz ni seorang yang baik hati, penyayang. Dia seorang ada sifat kebapaan lah. Dia ni selalulah tolong orang. Jika awak boleh guna satu perkataan, apa yang awak nak berikan untuk ustaz untuk ceritakan pasal ustaz lah dan kenapa? Saya rasa Spana. Kerana saya tahu sebab bila tengok Spana tu teringat ustaz. Sebab ustaz akan bawa Spananya ke mana-mana sahaja. Bawa Spana kerana ustaz selalu membaiki kerosakan di sekolah ini. Ustaz ni selalu dia bawa Spana tau. Dia kalau jalan-jalan. Jadinya kalau dia bawa di mana-mana tu memang ada kat Spana lah. Ada Spana kat tangan dia. Apa message kepada Ustaz Rizwan? Hai, saya punya message untuk Ustaz Ridwan. Saya cakap terima kasih kepada Ustaz Ridwan sebab dah ajar budak Seri Tualang dan menjaga budak Seri Tualang daripada kita orang, daripada sisip sampailah tingkatan dan hai Ustaz, terima kasih sebab dah banyak berjasa dekat sekolah ni, dah ajar student, dah jadi seorang yang penyayang, caring. So, thank you sebab mengajar kita orang selama ni. Hai Ustaz. Ucapan saya kepada Ustaz Ridwan, selamat bersara. Semoga terus ceria nikmati hari-hari bersara. Ya. Bye. Mesej saya kepada Tuan Haji, sebab bersara ni jaga diri, sentiasa dalam keadaan yang happy. Terima kasih bagi pihak keluarga Samastu Hebat untuk Ustaz. Moga Ustaz nanti berbahagia, Ustaz sejahtera, Ustaz dapat menggunakan waktu persaraan Ustaz dengan sebaiknya. Terima kasih Ustaz daripada kami. Pohon jejawi di tepi paya, tempat berteduh si burung duri. Ustaz Rizwan bersara jaya, jasa terukir di dalam diri. Terima kasih Ustaz Rizwan untuk segalanya. Bye-bye. Harapan saya ialah Ustaz sentiasa sihat dan sejahtera. Jadi saya kat sini mengucapkan selamat bersara dan semoga berbahagia dengan keluarga lah ya. Apabila memandu pasti juara. Tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Ridwan bin Mukhti. Walaupun Ustaz sudah bersara, tetapi nama Ustaz sentiasa di hati. Okey, sekian, terima kasih. Puan semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, terutamanya dipermudahkan segala urusan, hidup sentiasa selepas ini lebih baik, ceria, bahagia, gembira, di samping keluarga yang berbeza. Itu saja Ustaz, Tanya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye. Burung merpati terbang ke taman hingga sebentar di dahan cemara. Segala bakti jadi kenangan, selamat bersara penuh sejahtera. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Yes, kami wakil daripada guru-guru lelaki ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat maju jaya kepada Ustaz. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Kami semua akan sentiasa merindui Ustaz. Tiada lagi guru yang akan setiap petang dan malam memegang spana selepas ini. Tiada lagi pengganti Ustaz selepas ini. Ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas segala jasa yang telah dicurahkan buat SMK Seri Tualang. Terima kasih Ustaz. Di kesempatan ini juga kami ingin memohon maaf di atas segala keterlanjuran, kata-kata, perbuatan. Kami harap Ustaz dapat maafkan kami.
Selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SSP mengucapkan selamat bersara. Selamat bersara. Semoga Ustaz Ridwan sihat. Selamat bersara. Selamat bersara Ustaz. Semoga Ustaz boleh berehat, boleh lupa dah panah tu, tak payah pegang panah dah. Kami wakil Tuan Makman mengucapkan selamat bersara Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kesihatan yang berkenangan, dimudahkan usai dan ceria-ceria selalu. Selamat bersara Ustaz. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih atas tunjuk ada dan Ustaz menunjukkan contoh yang terbaik dalam saya selaku ketua pentadbir di sekolah ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan, komitmen yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan. Okey, dari kelas 5 Alfa ingin mengucapkan selamat hari raya. Salah. Kau lah. 1, 2, 3. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tuan. Selamat bersara Ustaz. Kami akan merindui Ustaz. Kami ucapkan selamat bersara dan maju jaya Ustaz. Bye. Awal pagi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intan kami antara nampak, esok jangan tidur. Waktu kecil, waktu yang gemilang. Lagi. Keluarga tersayang. Okey. Bye. Okey, bye. Semula. Yang telah Ustaz berikan selama ini. Kami juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf atas segala kesilapan dan